Saya jenis yang tak boleh orang cabar. Ingat ada tak tajuk program yang pernah dibuat dulu? Good morning show, before we say good night. Malam. Itu tengah-tengah malam kan. Main-main lagu-lagu klasik lah dan sebagainya lah. Kan. Masa tu dah boleh menyanyi Saya dah memang nyanyi. Sebelum masuk RTM, saya dah memang menyanyi. Saya dah masuk bintang RTM dan sebagainya. Bintang RTM? Ya. Tahun? Tak ingat tahun, tapi sampai semi-final je. Kenapa? Tak bagus lah. Sampai semi-final. Yang ke final tadi. Sebab semi-final. itu saya kata, akhirnya saya memilih untuk lakonan. Sebab menari, takkan sampai bila nak menari. Baju pun dah tak muat. Kan? Lepas tu menyanyi. Nyanyi tak boleh. You flat, you sharp, you out of tune. Semua orang tahu. Salah. Kau berlakon, itu subjektif. Ada orang suka, ada orang tak suka. Tak apa. Orang boleh tipu lah. Tapi nyanyi you tak boleh tipu. Jadi saya kena tahu diri, sedar diri. Kau tak boleh nyanyi sangat lah Fauzia. Nanti sumbang mambang kan. Baiklah kau tak usah nyanyi. Nyanyi-nyanyi macam tu sajalah. Tapi bersyukur kerana saya belajar menyanyi. Belajar menari dan sebagainya. Jadi bila ada teater yang memerlukan saya menyanyi dan menari, saya tak ada masalah. Kalau nak dengar ataupun tonton cerita saya, jangan lupa podcast PVRTM. Ada-ada saja. Dia tengok kita. Jangan lupa subscribe, follow, like, comment and share.